Guys, ni phone-phone lama yang mak aku suruh dispose, yang disimpan dekat rumah. iPhone apa? iPhone 4 iPhone 4. Yang ni guys, ini bawa pergi asrama function guys dulu. Cikgu pun tak boleh jumpa tau phone ni. Memang kecil punya. Boleh lah, boleh SMS, boleh call. Okay lah. Ni time ni 2000 apa tak ingat lah. 2017, 2018 macam tu. Okay, lepas tu phone apa lagi? Ni phone aku sebelum aku pakai iPhone 5 aku pakai phone ni. Tapi tu lah, tak mention. Oh, ini legend. Ini dulu kita main game apa? Snake kan? Oh, ini Snake legend ni. Yes. Ini lagi legend. Ini second gen kot. Ni Vivo ke apa tu? Nokia Vivo. Oh, siap ada antena. Revolusi ini info rumah lah, info rumah kan. Ni standard lah. Oh, ini legend, ni bawa pergi asrama. Okay, so inilah phone-phone lama Nokia dulu memang menjuarai lah. Guys, tengok guys. Nokia dulu memang menguasai pasaran. Tetapi disebabkan dia lambat berubah, dia tak follow trend, menyebabkan dia meninggal dunia. Begitulah kita di Anand Komputer sama juga. Dulu kita hampir-hampir nak meninggal dunia, tapi sebab apa kita hampir-hampir nak meninggal dunia, kita tak adapt dengan teknologi yang sebagai teknologi yang latest lah. Contohnya phone kan. Salah satunya phone lah. Okay, kita fokus komputer saja. Tapi alhamdulillah guys, kita dah start main phone dah dekat 2 tahun. Alhamdulillah, inilah slot baru untuk kita punya battery high capacity. Kita fokus satu produk saja untuk kita letak dekat e-commerce. Dan alhamdulillah dia dah menyumbang hampir 80% sale dekat Anand Komputer ni. Okey, dan korang tengok dia ada tempat yang khusus kita buat untuk dia sebab dia sangat special. Sebab dia boleh buat duit. Kalau dia tak boleh buat duit, tempat dia di luar dan di tong sampah guys. Okey, so apa tunggu lagi guys? Takkanlah kau nak jadi macam ni. Guys, takkanlah nak jadi macam ni guys. Takkan nak tempat iPhone korang nak masuk dalam tong sampah ni, tak mungkin kan? Tidak mungkin. Tukar kepada battery high capacity, orang akan bahagia di dunia ini. Korang akan bahagia di dunia ini. Tak perlu charge 5, 6, 7, 8 kali. Hanya perlu charge 1 kali atau 2 kali. Maksimum 2 kali lah. Korang boleh tengok dekat review dan juga dekat komen-komen kita. Maksimum 2 kali saja korang kena charge. Kena buat perubahan guys. Dalam hidup kita kena buat perubahan. Ni dia, battery high capacity. Okay, check out sekarang.